Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Keril. Kawan-kawan, selamat pagi. Pagi tak pagi juga sebenarnya. Dah pukul 11 lebih kot. Tapi Kak Nur nak siang. Kak Nur dah siap masak. Tapi Kak Nur nak siang-siang ni untuk esok. Ni sayur kawan-kawan kenal. Sayur ni ialah sayur apa? Pucuk keledek. Pucuk keledek ni selalu kita pucuk keledek yang orang ambil kan warna merah kan. Tapi bagi Kak Noh yang putih ni lebih sedap lah. Tapi kalau yang siapa pandai makan, yang tak pandai makan tu tak boleh nak kata juga. Kak Noh tak ambil sangat hijau daun dia, Kak Noh ambil batang dia je. Daun dia yang muda-muda kot Kak nak ambil. Sebab Kak Noh tak suka sangat daun dia macam berlendir sikit kan. Tapi kalau orang Cina, kan Kak Noh kan pernah duduk dengan orang Cina kan. Sayur ni diorang tumis je. Kadang dia buat tumis air, lepas tu dia letak soun. Dia memang tumis je. Tak ada yang daun yang betul-betul muda baru Kak Noh ambil. Sebab Kak Noh lebih suka batang dia. Batang dia ni memang sedap. Ambil lah 2 daun, 2-3 helai ya. Siapa pernah makan? Dia kalau keledek yang biasa tu, yang merah tu, kan ada keledek kita, keledek ubi, keledek hitam apa warna ungu, warna apa tu kan. Tapi Kak Noh tak suka sangat yang tu. Kalau yang ni Kak Noh suka. Kak Noh pandai makan pun setelah Kak Noh duduk dengan orang Cina. Kalau tak, Kak Noh cakap, Kak Noh panggil toki Kak Noh tu Alan kan. Lan, ini boleh makan ke? Boleh lah, dia kata. Ini banyak selap mah. Kita tak tahu kan. Kita makan juga keledek yang merah tu, tapi dia akan ada rasa macam kelak-kelak getah dia tu tau. Yang ni tak ada. Yang ni dia memang sedap. Kak Noh selaju yang boleh lah. Kak Noh tak suka daun dia macam lendir lah. Ambil sikit-sikit lah. Macam ni boleh lah. Dia kalau muda ni kita tak payah siap dia punya tu. Ni keras saya tak keras. Kita memang ambil dia punya dahan ni aja. Dahan ni, yang ni, yang macam ni. Yang macam ni. Yang tua ni kita kena buang. Kawan-kawan biasa makan tak? Orang Cina suka. Kak Noh, macam Kak Noh cakap, Kak Noh hanya pandai makan setelah Kak Noh duduk dengan toki. Kak Noh kerja salon dulu. Dia yang ajar Kak Noh masak. Ni. Tapi yelah dia orang tumis je. Lauk yang simple. Tak ada ikan bilis, tak ada apa. Dia bawang putih, letak garam sikit, lepas tu dia letak perasa. Dah. Dia tumis air. Tak air sikit. Tu je. Itu pun sedap kawan-kawan. Sejak tu. Tapi kalau yang jenis ni susah nak dapat. Kita kena pergi dekat pasar baru ada orang jual. Dia yang daun bercabang 3 tu pun boleh. Kalau ada batang keledek yang batang cabang bertiga tu kan, tu pun boleh. Sedap kan kawan. Kalau Kak Noh makan yang apa? Yang keledek yang kita biasa makan tu, Kak Noh tumis belacan ataupun tumis ikan bilis dengan ikan masin. Itu iris sikit cili api 2-3 biji kan. Kak Noh ada lauk tu pun dah selesai dah cerita Kak Noh. Siapa peminat ni bolehlah cari. Ataupun teringin nak rasa kan. Sedap kan kawan. Ni Kak Noh letak tepi ni, Kak Noh buang nanti.
Sebab sini kena buang. Sebab ini bukan tempat apa untuk sampah. Kalau kat situ tak apa. Kalau kat situ memang Kak Noh buat dia baja organik kan. Jadi kompos. Sebab kita memang ada tanaman kat situ. Ini tak ada simen. Macam Kak Noh selalu cakap, ya jangan abaikan yang berlonggok-longgok ni. Kak Noh belum kemas, tak sempat pun. Hari ni pula ada yang meninggal. Saudara jugalah meninggal. Jadi kita kurang sikit lah. Nak buat apa pun tak jadi. Kak Noh pula risau cucu saudara Kak Noh tu kena campak pula baby pula tadi. Mak saudara dia telefon. Dia kan nak cari daun semambu. Baby lagi baru beberapa bulan. Sian budak kecil. Kena pula. Sebab dia kata mula-mula mak dia kena dulu. Tak boleh nak anu lah. Kita tak boleh nak pendah nak kena kan. Itulah kita risaulah sebab budak kan, baby. Kawan, Kak Noh siang siap-siap sebab besok kita nak melayat. Sebab kalau ini sebab yang meninggal non-Muslim kan, jadi dia ada simpan semalam lah. Dia simpan semalam, besok baru dikebumikan. Jadi besok Kak Noh nak masak dulu sebelum Kak Noh pergi. Jadi sayur ni dah siang, jadi kita tak kelang kabut lah kawan-kawan. Kalau kelang kabut ada cucu kan, cucu petang sikit baru datang. Jadi kelang kabut kerja kita. Mungkin ada orang ambil daun dia. Kak Noh tak suka daun dia. Kalau kangkung pun, kalau Kak Noh ambil, Kak Noh lebih suka batang dia. Daun dia tu tak minat. Okey lah kawan-kawan. Ini lama lagi kalau Kak Noh buat video full ni. Mau lagi setengah jam kawan-kawan. Jadi Kak Noh habiskan sayur ni untuk esok. Kawan-kawan boleh cuba, bagi yang tak tahu kan, cuba. Oh, ini memang sedap lah bagi penggemar sayur lah, sayur-sayur kampung. Yang tak gemar tu tak boleh nak kata apa juga. Dia tak ada bau sangat. Berbanding dengan keledik biasa tu, daun keledik ni dia sedap. Ni sebenarnya boleh tanam. Kak Noh tengoklah nanti mana tahu Kak Noh boleh tanam kan. Kita nak makan dia punya tu je kan. Tak nak makan isi dia, memang tak dapat lah tempat Kak Noh tengoklah. Tapi kalau Kak Noh tanam kat polybag ke, boleh dapatkan daun. Oh, dah selesai dah cerita Kak Noh. Okeylah kawan-kawan, itu saja video hari ni. Kak Noh nak habiskan dulu Kak Noh punya sayur ni. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.